bila usia tu meningkat akan berlaku lipatan-lipatan dan garisan-garisan macam ni, nampak bengkak-bengkak bawah mata, tepi mata, dan dia semakin ketara lah apabila usia seseorang tu semakin meningkat, perubahan tu semakin ketara. Jadi ini yang kita nak rawat, sebab seorang wanita tu bila dia tengok cermin, dia bukannya nak mengubah wajah dia, tetapi dia nak dapatkan kembali wajah dia yang sebenar. Itulah teknik untuk mengangkat muka. Bila seseorang tu berusia 40-an ke atas, sebenarnya pada waktu itulah masalah kecantikan mula nampak, muka mula jatuh. Kawasan jatuh tu sebenarnya dekat pipi, dekat bibir sini dan mata. Tu kawasan yang jatuh yang menampakkan seorang tu lebih tua. Macam mana nak tegakkan muka? Ada yang guna krim, ada yang pergi jet botox kan, ada yang buat macam-macam rawatan kecantikan dan sebagainya di pusat kecantikan. Tapi rawatan sedang ni ialah rawatan mengangkat muka secara kata lebih saintifik, di mana kita mengangkat otot tadi.